Pelatih kedua pasukan Zainal dan Hasan untuk pasukan Selangor dan juga Tan Cheng Ho bagi pasukan Kedah. Whistle permulaan setelah pun ditiupkan oleh pengadil Muhammad Nazmi Nasaruddin dalam peranan yang mengimbas bagaimana kekecewaan pasukan Kedah di tangan pasukan Selangor. Pada mulanya berada dalam kesebelasan utama senarai, tetapi kecederaan ketika melakukan warming up keputusan saat akhir. Tidak ada Razman Roslan, pasukan Kedah mengasak satu cross yang agak baik-baik, kedudukan pintu gol pasukan Selangor. Gol! Oh, kejutan awal dilakukan oleh Rizal Ghazali, membuat overlapping yang baik dan melakukan cutback kepada Syazwan Zainal dan tidak menunggu untuk membuat tendangan yang rendah untuk menewaskan penjaga gol pasukan Selangor, iaitu kepada Azim Nasrul Haq yang sudah masuk tolakan. Ada ruang mungkin untuk Selangor mau menyamakan kedudukan 1-1. Arahan yang baik dia lakukan oleh Nazmi Faiz Mansur terhadap Azrif dan juga membuat through ball untuk Gopi Nadin, dan Gopi Nadin dengan tenang membuat finishing ke papus pintu gol pasukan Kedah. Dan saya rasa ini adalah ledakan yang begitu tajam sekali. Jelas tidak dapat dinafikan mengimbas pertembungan peranan akhir Piala Malaysia 2015 di Stadium Shah Alam. Aksi diteruskan oleh pasukan Selangor untuk mengikat kedudukan. Gol yang disahkan oleh pengadil Nazmi Faiz Mansur dan juga Azrif Nasrul Haq, dan disudahkan dan juga dengan baik oleh Patrick Ronaldo, dan pujian harus diberikan kepada R. Kopinadin kerana sekali lagi beliau dapat meloloskan diri untuk Piala Malaysia. Sandro menjadikan gol yang menarik di Stadium Selayang. Percubaan on target di Sandro Da Silva. Tiada masalah, tepat dan disudahkan dengan teman sepakan penalti yang disempurnakan oleh Sandro Da Silva ini. Ya, sungguh tenang Sandro mengambil sepakan penalti itu, dan pasukan Kedah diambil oleh Sandro Da Silva. Satu percubaan dan itu dia. Akhirnya kedudukan terikat. Aksi rancang Liga Super Malaysia 2016 ini selaku tuan rumah Selangor sedikit terkilan dengan jaringan penyamaan yang dilakukan oleh pasukan Kedah separuh masa kedua. Bagaimanapun penyokong kedua-dua pasukan telah pun disajikan dengan aksi yang menarik di Stadium